Kenapa batuk tak baik-baik? Walaupun dah amal petua batuk, ubat batuk farmasi pun dah makan berbotol-botol, tapi sama juga. Kenapa? Pernah tak jadi kat anda? Nak tahu? Save dan share ilmu ni. Ramai pesakit batuk kronik datang dengan masalah yang sama. Mereka kata dah minum madu, lemon, halia, ubat batuk farmasi pun dah makan. Tapi batuk tetap mengganggu tidur dan juga jadual kerja. Sebenarnya, batuk yang tak baik-baik ni ada banyak punca. Yang pertama, disebabkan alergi ataupun resdung. Yang kedua, masalah gastrik, H. pylori dan GERD yang menyebabkan asid reflux naik ke bahagian tekak. Yang ketiga, disebabkan oleh asma. Yang keempat, komplikasi daripada jangkitan kuman di bahagian paru-paru. Yang kelima, penyakit thyroid dan autoimun seperti rheumatoid. Kalau punca sebenar tak dirawat, ubat batuk atau petua memang takkan hilangkan masalah. Tengok pesakit saya ni batuk tak baik-baik. Jadi saya cek, rupanya dia ada masalah gastrik dan GERD yang disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori positif. Jadi saya startkan rawatan yang sesuai. Hasilnya, selepas rawatan Helicobacter pylori negatif dan keadaan batuk pesakit semakin baik.